Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan sekalian, kita berada pada penghujung surah Al-Insan dalam ayat ke-27, 28, 29, 30 dan 31 daripada surah yang mulia ni menuju kepada penghujungnya. Boleh tuan-tuan lihat pada jilid ke-10 pada muka surat 228. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna haula yuhibbuna al-'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amthalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tashaa'una illa an yasha'a Allah innallaha kana 'aliman hakima. Yudkhilu man yashaa'u fi rahmatihi wadh-dhalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Sadaqallahul 'azim. Sungguhnya orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat nanti. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan sendi tubuh mereka bila kami kehendaki. Kami bersungguh-sungguh menggantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sungguhnya ayat-ayat ini adalah satu peringatan. Maka barang siapa mengkehendaki kebaikan bagi dirinya, nescaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia masukkan siapa yang dikehendakinya dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim itu disediakan baginya azab yang pedih. Jadi dalam ayat-ayat yang penghujung daripada surah yang mulia ni, kita dapat lihat Allah telah pun memberikan anugerah kepada Rasulnya yang merupakan Al-Quran ini turunkan secara beransur-ansur. Ini yang dapat kita lihat penggunaan perkataan nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Nazzala ay makna tadrijian. Ini maknanya berlaku secara tanjiman, munajjaman, berarti dia turun beransur-ansur. Tapi kalau kita lihat surah Al-Qadr pula sebagai contohnya, Allah menyatakan bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah menurunkannya pada malam qadar. Itu anzala, ni nazzala. Beza ni tuan-tuan. Allah hebatnya perkataan Quran kalau kita perhatikan ya, bahawa dari sudut pemilihan perkataan ni mengandungi syarat makna tertentu. Anzala berarti menurunkan sekaligus, dafa'atan wahidah. Turunnya dari Baitul Izzah kepada Sama'id Dunia. Allah menurunkan pada malam qadar itu Quran sekali turun dari sisinya ke Sama'id Dunia, langit yang paling dekat dengan kita. Sebelum diturunkan kepada Nabi SAW dalam tempoh 23 tahun atau 20 tahun lebih ini di Mekah, period Makki itu menyaksikan 13 tahun dan Madinah 10 tahun baki sehingga ajal Nabi SAW. Jadi maknanya perkataan anzala berarti turun sekaligus, turun dari Baitul Izzah kepada Sama'id Dunia, kemudian pengagihan mengikut pada keperluan soalan yang timbulkan, zaman, waktu, selama 23 tahun itu lebih kurang. Itu perkataan nazzala. Jadi kita dapat lihat dalam episod yang penghujung daripada surah Al-Insan ini, kami dengan sifat hak telah pun menurunkan kepadamu wahai Rasulullah Al-Quran dalam keadaan terpisah-pisah, beransur-ansur dan penurunan selama 23 tahun. Kami tak menurunkannya segala spontan supaya mudah dihafal, diamalkan, dan supaya mantap dalam hati kaum mukminin tentang kejadian peristiwa-peristiwa ahdath yang mulabasat, perkara-perkara yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat sepanjang tempoh dakwah itu. Jadi ini adalah untuk litathbitil fuad, tathbit al-afidah, maknanya untuk penetapan hati Rasulullah dan kaum mukminin menghadapi tuduhan pembohongan, pendustaan, penentangan oleh kaum musyrikin. Jadi setelah menjelaskan mukadimah ni, datanglah perintah untuk bersabar, mencegah Rasulullah dan kaum mukminin daripada mentaati kaum musyrikin. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Jadi sebagaimana aku muliakan kau wahai Muhammad dengan Quran diturunkan, bersabarlah engkau menghadapi qada dan kadar dan juga pertolongan kepadamu oleh Allah terhadap kaum yang menentang kamu itu. Sampailah nanti tiba waktu mengikut hikmah, pengetahuan, kebijaksanaannya bahawa setiap perkara itu akan berlaku mengikut tempoh yang tertentu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami menetapkan waktu berlakunya, kemenangan itu bila tempohnya, itu semua ketetapan kami, seperti yang telah kita bincangkan dalam surah Rum yang lalu. Kemudian Allah akan melindungimu daripada golongan kafirin ini. Al-athim yang telah kita pelajari, itu orang yang melakukan perkara maksiat. Al-kafur, athiman au kafura, ni orang yang banyak dosanya, dan kafur orang yang banyak mengingkarinya atas wazan
dan fa'ul. Jadi setiap orang kufur adalah pendosa, tetapi tidak semua pendosa itu merupakan kufur. Ini telah kita bincangkan. Setiap orang kafir itu memang berdosa lah, tapi tak semua orang berdosa itu jatuh hukumannya kufur. Maka janganlah kamu terpedaya dengan golongan seperti Utbah bin Rabi'ah, seperti Al-Walid bin Mughirah yang telah kita ceritakan bagaimana tuntutan dan janjinya kepada Nabi SAW. Ini menarik untuk kita lihat Nabi mengajar kita bagaimana sifat qanaah ni. Jangan duk terpedaya dengan ajakan-ajakan yang akhirnya akan mengorbankan agama tahu. Sebab itu Rasulullah SAW telah mengajar satu doa yang sangat menarik kepada seorang sahabat yang mulia namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu an, iaitu pesanan Nabi kepada sahabat ni, kalau engkau melihat orang ramai mengumpulkan harta berupa emas, perak, tayangkan pula dekat media sosial masing-masing, tayangkan kehidupan yang lavish. Ini menyebabkan kadang-kadang kita yang cuba nak jadi orang baik-baik ni kadang-kadang terjebak juga tahu, terpedaya, terikut. Maka dia juga yang akhirnya memilih untuk masuk sekian cepat kaya padahal tahu benda itu riba dan haram. Rasulullah mengajar sahabat yang mulia ni, zaman dulu pun ada golongan seperti ini menunjukkan kekayaannya, kaum munafiqun ini. Terusik juga hati para sahabat kerana benda ni bersifat seolah-olah lampu neon menarik untuk menggamit kita tahu. Maka Rasulullah mengajar kepada Shaddad bin Aus ni, kalau kau lihat orang sibuk dengan harta dunia kan, mengumpulkannya di mana saja, membujur lalu, melintang sapu kan, kamu kembalilah kepada Allah wahai Shaddad. Nabi menceritakan perkara ini 1400 tahun lalu dengan doa yang sangat mujarab ini untuk kita baca. Apa doanya tuan-tuan? Saya wasiatkan diri saya, tuan-tuan bacalah doa ini tuan, kerana bagai tarikan dunia yang sangat menggamit pada ini keliling kita. Siapa yang tidak mahu kemewahan? Tapi apalah guna kemewahan itu kalau sifatnya ajilah kan? Berat nak menjawab. Yang halalnya dihisab, yang haramnya akan diazab. Ini kata-kata para sahabat macam Samurah bin Jundab kan. Nabi mengajar Shaddad untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wa as'aluka al-azimata ala rushd wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa as'aluka lisanan sadiqa wa as'aluka min khayri ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Bacalah doa ni tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa as'aluka lisanan sadiqa wa as'aluka min khayri ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku mohon kepadamu kekuatan dalam beragama. Aku mohon kesungguhan agar istiqamah kepadamu dalam petunjuk. Aku mohon kepadamu agar bersungguh-sungguh mensyukuri nikmat dan kesungguhan melakukan ibadah kepadamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Aku mohon kepadamu lisan yang jujur, hati yang lurus. Aku mohon kebaikan yang kau ketahui dan aku minum kepadamu daripada kejahatan yang kau ketahui. Hanya engkau yang mengetahui. Dan aku mohon kepadamu agar diberikan keampunan di segala dosa yang kau ketahui. Sebab hanya engkau lah yang maha mengetahui wahai Tuhan. Doa ni riwayat daripada Ibn Hibban, Tabarani dengan sanad yang sahih dan juga Al-Hakim. Jadi Nabi mengajar Shaddad bin Aus ni, kalau kita berdepan situasi macam Nabi SAW ni maksum, datang ujian dunia semuanya dapat ditolak, ditepis kerana Allah memberikan kepada baginda kemaksuman. Tapi kita ni kadang-kadang terberdaya tau. Makan juga kata-kata orang pada kita, mengajak jadi kaya. Setiap hari dalam media sosial, Telegram dan sebagainya, orang ajak jadi kaya, masuk ini 1,000, besok dapat 10,000. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini semua riba tuan-tuan. Bahawa janganlah kita terberdaya dengan penampilan yang tunjukkan. Umpama Apple nampak kepada kita bahagian semuanya cantik bersinar, di belakangnya rongak, busuk, dimakan ulat, tapi tunjuk pada kita tampilan itu semua menampakkan kegembiraan, keseronokan, kemewahan. Maka makan doa ni selalu tuan, pesanlah kepada anak isteri kita, suami kita pergi kerja cari yang halal, jangan terlibat yang haram. Jadi ni surah yang dibacakan sahaban Jumaat untuk kita faham. Bila kita tadabbur, kita tahu di belakangnya cerita-cerita yang menarik yang berkaitan kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat, bagaimana baginda menghadapi semua cabaran itu. Ada satu kisah yang lain juga, bahawa seorang daripada lelaki berkulit hitam, seperti disebut dalam setengah-setengah kitab tafsir, datang bertemu Nabi SAW berkaitan dengan surah Al-Insan ni. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, manusia pilihan Allah, saya ni siapa? Rasulullah, di akhirat besok tentu akan menduduki tempat yang mulia, saya ni siapa? Hebatnya kata-kata lelaki ni. Maka Rasulullah membacakan kepadanya ayat surah Al-Insan ini, ceritakan tentang syurga, nikmatnya yang telah kita bincangkan, bahawa orang beriman ni, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Nabi baca ayat ni sampai kepada ayat wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Menangis lelaki berkulit hitam ni, menangis bersungguh-sungguh. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, betul ke semua ni ada Rasulullah? Saya beriman dengannya Rasulullah, saya tak mempersoalkan satu pun apa yang datang pada Rasulullah dengan ayat ini.
mati dia serta-merta bila mendengar ayat-ayat indah ni tuan-tuan. Ni satu riwayat ni kemukakan lah, bahawa Allah akan berikan kepada Rasulullah SAW, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Allah pasti akan beri kepada Rasulnya sehingga Rasul itu puas. Antara yang dimaksudkan itu syafaat, dan antara yang dimaksudkan itulah ganjaran syurga. Bila lelaki kulit hitam ni dengar ayat yang dibacakan, benarkah Rasulullah benar? Dan syafaat tambah pula dengan syafaatul uzma dan syafaat Rasulullah. Benarkah Rasulullah saya boleh dapat ni semua Rasulullah? Ya, jika engkau benar. Kerana terlalu gembira, terlalu bercampur dengan kesedihan, kekaguman, menangis dia, pengsan dan terus meninggal dunia. Allahu Akbar. Jadi kita dapat lihat berkaitan dengan ayat-ayat yang indah ni, bahawa mulabasat, perkara yang mengelilingi surah ini tentang sebab turunnya dan kisah-kisah yang berlaku dalam kehidupan Nabi, ancaman dan juga berbagai bentuk penentangan oleh kaum musyrikin itu, dan doa yang telah kita pelajari bila depan situasi yang sukar, keterpadayaan ramai orang dalam perkara-perkara bersifat keduniaan ini, kelalaian. Sebab itu di hujung ni Allah mengingatkan kita untuk sentiasa zikrullah dengan hati, dengan lisan. Salatlah pada awal waktu, jaga hubungan kamu dengan Tuhan, bangunlah tahajud walaupun sebentar. Kau dapat panjang, ini merupakan satu nikmat daripada Allah SWT. Jadi ini yang pernah kita pelajari juga dalam surah Isra satu masa dahulu, masih ayat ke-79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bagian malam bangunlah salat tahajud sebagai tambahan untuk nilaimu di sisi Allah. Nanti Allah akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Nanti kita akan bincang surah Al-Muzammil insyaAllah. Ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu wa binqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Wahai orang bersimul, wahai Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali sebahagian kecil, iaitu separuhnya atau kurang sedikit daripadanya, atau lebih seperdua daripadanya. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat tentang kalimah ni mencakupi salat 5 waktu dan juga tahajud, seperti yang disebut oleh kebanyakan ahli tafsir. Jadi Allah menjelaskan keadaan orang yang taat ni, perbezaan mereka dengan orang kafir yang banyak membangkang ni, bahawa si kafir ini innaha ula yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka orang kafir ni, penduduk Mekah musyrikin ni ataupun selain daripada mereka yang sampai ke hari ini, mereka jadi mangsa kepada mengikut syahwat mereka sebenarnya. Mereka meninggalkan hari kiamat yang sangat dahsyat, yang sangat genting, crucial itu. Mereka seolah-olah tidak mahu pisah dengan hidup dunia, sedangkan di hadapan mereka sehari mereka melihat kematian. Kemana orang pergi sebab kematian, tuan-tuan? Inilah satu garis pemisah di antara si mukmin dengan si kafir. Orang mukmin dia letakkan akhirat itu depannya, si kafir letakkan akhirat itu di belakangnya. Benda yang tak penting. Kalau buat kebaikan pun ada satu muslihat di sebaliknya. Buat kebaikan pun ada satu kebetulan di situ dalam kebaikan. Sebab sifat materialistik yang ada pada mereka, bahawa segala benda ukurannya adalah nafsu, syahwat, kepentingan, kebendaan, dunia, kerana tidak ada dalam perspektif mereka akhirat. Jadi Allah menjelaskan tentang kesempurnaan kekuasaannya, menyebutkan dalil tentang permulaan penciptaan makhluk ni daripada awal yang telah kita pelajari, dan kemudian kesempurnaan penciptaan ini, nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Ni penggunaan perkataan asrun ni kan. Asrun berarti kalau bahasa Arab sebut bi asrihi. Bi asrihi maknanya keseluruhannya, dan juga merujuk kepada perkataan kita pelajari, perkataan asir, usratun, yang merujuk kepada perhimpunan ataupun perkumpulan. Kalau keluarga ni tadi usratun dipanggil, dihimpun mereka ni dengan pertalian darah contohnya. Kalau sebut perkataan asrun ni berarti anggota badan, mafasil contohnya, itu sendi-sendi urat dan sebagainya. Begitu kompleksnya penciptaan sistem tubuh badan manusia ni yang telah saya gambarkan pada kuliah yang lalu. Kalaulah seorang itu mengalami sleep disk, amat sukar untuk dibuktikan mana satu kabel, mana satu saraf yang berkenaan yang perlu dirawat. Sukar sekali, kerana mungkin ratusan ribu, agaknya juta urat saraf yang ada dalam badan manusia ni, yang besar kecilnya dengan bahagian jantungnya. Subhanallah, Masya Allah. Jadi Allah mengingatkan di sini perkara-perkara bersifat demikian, dan tidakkah kamu merenungnya dalam diri kamu dan juga luar kamu, penciptaan yang kompleks seperti ini? Apakah kamu menyangkakan bahawa yang menciptakan itu tidak mempertanggungjawabkan kepadamu sesuatu perkara? Dan yang lalu saya sebut pada tuan-tuan, penggunaan dalam bahasa Arab ini iaitu merujuk kepada in dan juga idza. Lihat ya dalam surah Muhammad ayat ke-38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Di situ kalau kamu paling, maka dia akan menggantikan satu umat yang lain daripadamu. Di situ Allah gunakan in, tapi kat sini Allah gunakan perkataan idza. Nampak tak bezanya? Dalam ayat ini Allah menyebutkan wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila, tapi dalam surah Muhammad wa in tatawallaw, di sini wa idza syi'na. Kenapa beza in dengan idza, tuan-tuan? Idza ni merupakan satu perkara yang ma'lumul wuqu', dia merupakan satu perkara yang diketahui dan dia akan berlaku secara pasti. Macam sebut idza jaa nasrullahi wal fath, Allah tidak mengatakan dalam ayat itu in yaji nasrullah, tapi Allah sebut idza jaa nasrullah. Idza tu merujuk kepada satu benda yang ma'lum al-wuqu', dia satu benda yang pasti akan berlaku. Tapi kalau in dia merujuk pada satu benda yang masih lagi belum jelas. Ini secara dasarnya perbezaan antara harf
harfu syart, iaitu idza dengan in. InsyaAllah lebih lanjut saya akan huraikan dalam kuliah datang, mengemukakan beberapa contoh lain daripada Al-Quran. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.